kepada QBRE kan. So kita spray QBRE. Kita tak ada mesin ni lah. Kita hanya step 1, step 2. Orang yang sakit sendi, sakit otot-otot, resdung semua boleh. So macam resdung dia boleh ambil QBRE, minyak kapur darah, makan kan. Dan biarkan kat berlega kat itu, telan pelan-pelan. Dan dia boleh spray QBRE ke hidung dia dan sebagainya. Orang yang sakit sendi, sakit belakang, sakit apa saja, migraine pun boleh. Migraine spray kiri kanan, spray belakang, lepas tu lap dengan massage dengan minyak kapur darah bersaudah. Umpamanya contoh dia sakit kaki. Dia sakit kaki macam ni. Kita tak ada mesin ni, atau dia sakit otot kat sini, atau dia sakit belakang. Mana-mana sakit aja, just spray umpamanya tangan dia kan. Spray QBRE, lepas itu dia ada carpal tunnel disease. Tuang sikit aja, 2-3 titik, lepas itu you massage. Massage, insyaAllah dalam masa setengah jam dia kurang. Sebab dia tak ada far infrared. Ini step 1, step 2. Tapi you dah ada infrared sebagai demo. Dia ada carpal tunnel disease tu dah 10 tahun. Sakit tau. Kan? Jadi dia ambil FIR pula, tadi dah pakai QBRE, dah pakai apa tu saudah, berapa lama tu? 15 minit, 10 ke 15 minit. Gerakkan, hilang. So besok penyakit tu datang balik. Iyalah, pasal 20 tahun benda tu dah dekat situ kan. So you pakailah satu hari, sekali, 2 kali, buat terapi kat rumah. Lama-lama dia kurang-kurang dia hilang. Dia ada 3 finger. 3 finger maknanya dia, tangan dia ada rheumatoid arthritis kan. Tangan dia rheumatoid arthritis. Spray kat tangan. Dia ada kat tangan dia, spray kat tangan dia. Lepas tu ambil satu titik ni, minyak kapur darah bersaudah, massage. Massage massage dia punya tangan dia. Lepas tu shoot aja macam tu. Letak kat atas meja kat saya, letak macam ni aje lah. Letak kat situ. Gerakkan tangan dia. Kalau dia ada rheumatoid arthritis, seluruh tangan dia tak ada menggerutu kan. Letak aja kat situ. Kurang sakit. Dia inflamasi. FIR ni dan habatus saudah dan QBRE ini dapat hilangkan inflamasi. Kalau tangan dia semua bengkak-bengkak ke sini lah, dalam masa setengah jam. So satu hari buat 1 hari 2 kali, 3 kali, lama-lama dia kurang. Lama-lama kalau kita ambil dengan Bio Youth, ambil dengan Gamat Max, ambil dengan produk-produk kita, kolagen baru tumbuh, kita akan dapat rawat tadi tanpa pakai kimia. Kita pakai serius boleh? Serius boleh. Umpamanya kaki kita serius macam ni, dia main basikal ke, pada jatuh ke apa kan, serius daripada sini ke sini lah. So kita ambil, alright, QBRE, kita letak aja. Lepas itu kita ambil minyak kapur darah bersaudah, kita rub. Lepas tu kita massage lah. Belajar massage lah. Macam mana nak massage. Massage daripada sini ke sini, dan kita boleh tekan dia punya seriuk dia. Kena belajar dia punya teknik lah. Okey, tak ada teknik pun massage lebih kurang aja lah. Massage lebih kurang aja. Mana sakit tu you tarik sikit, dia urat tu kita tarik sikit. Lepas itu kita shoot. Sebelum dia buat sendiri. Budak yang dah 5 tahun ke atas, 6 tahun dah boleh pakai. Dia main-main lah macam tu. Salah urat, seriuk tah. So siapa yang sakit, kalau dia pakai satu ni, macam-macam dia ada sakit belakang, sakit kan seluruh kaki, setengah jam dah okey. So dia rasa wow, fantastic. So dia invest lah, beli untuk ini, sebab yang ini boleh pakai untuk berapa tu? RM800. Dia boleh pakai sebab gelombang ni fantastic. Dia gelombang far infrared, memang Allah jadikan lifetime dia 10 tahun, 20 tahun asal tak rosak. Asal jangan jatuh, jangan pecah ni. Sebab dia ada far infrared yang dekat kedai tu, yang mas friend beli dalam RM200. Tak ada, itu lain. Pasal ini dia pakai semiconductor technology, dan dia pakai blower, dan dia hanya gelombang tu 4 ke 14 mikron yang tepat. Yang itu banyak dia pakai wire ke apa, tak senonoh. Tak sama lah teknologi mana ni teknologi? This is technology, this is semiconductor technology. Ceramic. You nampak ada 4 ceramic kat dalam sini, dan dia ada blower. Okay, this is patented technology lah. Dia dah set dah. Dia hanya on, dia akan keluar 4 ke 14 mikron, healing FIR rate. So kalau orang yang sakit belakang, kita ada rak tadi kan, kita buat macam ni lah. Orang yang sakit belakang, kita shoot kat belakang. Orang yang umpamanya seperti tadi mata kan, mata rabun.
You beli FIR ada cara mata raba. You tutup mata, umpamanya tutup mata, shoot kat mata. Dia akan tembus. Dia tembus ke retina. Lepas itu you exercise mata you macam ni, exercise. Lepas itu tutup mata, buka mata supaya dia infinite. So dia punya muscle tu kita exercise. Buat 15 minit sehari, rabun kita akan kurang. Dan kalau kita ada katarak pun akan larut. Orang yang ada kencing manis dah mula dah ada rabun, shoot kat sini, katarak tu akan larut. Lama-lama dia akan larut. Gelombang tu. Dan dia punya microvein dekat mata tu akan urat-urat yang sudah putus akan sambung balik. Orang yang kaki dah ada kudis, dah berlubang, bersihkan kaki itu dengan kita punya aloe vera without sugar. Lepas tu kita boleh pakai habatus sauda, apply dengan cotton bud. Lepas tu pakai KBRI dulu, spray, shoot 1 hari 2 kali. Dia ada kena angin, lama-lama tisu baru akan tumbuh, lubang tu tertutup, jadi tak payah. Sebab biasa pergi hospital dia cakap potong. Kita banyak kes di mana tidak ada harapan lagi, tetapi dia pakai FIR seluruh kaki, sebab kakinya daripada sini ke sini sudah hitam, sini ke sini sudah hitam. Sebab apa? Saluran darah dia tak sampai, sebab semua urat saraf-saraf kecilnya sudah putus. So FIR ni boleh sambung balik. So kalau kaki yang hitam ni kita buat hari-hari, tapi kena setengah jam ke 45 minit ke 1 jam lah, sebab kakinya sudah kebas. So kita buat macam tu. Kalau yang kecil ni tak mujarab, beli yang besar, yang komersial punya. Kita ada FIR yang besar khas dengan stand dia, itu untuk salon use. Setiap salon kita ada, setiap center kita ada satu yang besar punya. So kita letak je macam tu lah. So kita boleh selamatkan kaki dia. Kalau tidak, kaki dia kena potong. Okay, alright. Kalau orang yang rambutnya botak, ambil KBRI, habatus sauda, rub, shoot kat kepala, rambut tumbuh. Laki-laki pun buka rumah, buat, cuba.